Hello, Assalamualaikum. Okey, I ada terbaca satu komen ni pasal big stage, okey. Dia tanya kenapa juri-juri tak turun padang tolong budak-budak tu. First of all, juri tu dah belanja dah. Time diorang komen tu. Ada belanja dah, demonstrasi kata dia. Sudahlah. First kali korang kena faham, penilaian as a juri pada persembahan ketika itu ataupun performance outcome yang bukan diorang nak kena tahu tentang proses latihan. Sekali lagi, kita tak akan ambil tahu langsung proses latihan termasuk engkau sakit ke, engkau batuk ke, kau sesama ke. Memang dengar kejam tapi reality. Kalau kau tahap universiti belajar music vokal, kalau kau demam pada date exam kau tu, kau akan gagal. Dan kau akan kena repeat weh. Kalau juri turun padang untuk bantu peserta-peserta, boleh wujudkan bias penjurian tau. Sebab apa? Akan ada lagi satu masalah bila juri tu pergi dekat peserta itu lama sikit, aku akan cakap, oh juri tu memang favourite tu. Itu pula. So kau nak mana satu ni? Peranan jurulatih vokal dengan juri sangat-sangat berbeza. Juri ni adjudicator. Guru vokal bertanggungjawab untuk bentukkan kemahiran. Juri pula buat penilaian berdasarkan pencapaian persembahan ketika itu. Aku tengok every week Aisyah Ratno, Hel Husaini akan bagi demonstrasi. Itu bagus gila. Itu sebenarnya bonus dek. Bukan kau boleh demand It's a part of education yang freely kau dapat. This is called formative feedback. Demonstrasi tu untuk tingkatkan pembelajaran you je, bukan efek langsung dekat markah Ini pertandingan, mesti ada integriti. So macam mana, dah faham tak? Aku tak faham juganya. Anyway, buat penjurian ni bukan mudah lah, mesti ada reference. Kalau korang nak tambah ilmu sikit, nak tahu macam mana juri-juri ni buat penilaian, bolehlah buka buku On the Art of Singing daripada Miller. Ada juga daripada buku Musical Performance daripada Ring. Lagi satu buku ni I suka, tajuk dia The Power of Feedback daripada Hati. InsyaAllah lah kalau korang tambah sikit ilmu dalam pembacaan, mungkin korang lebih waras lah untuk menghormati cara-cara orang menilai sesuatu persembahan. Okay? Take care guys. Bye.